Assalamualaikum guys. So hari ni saya nak sharing sikit tentang berkaitan dengan starter, yang mana kadang-kadang komen sendiri pun salah beli starter. Okay, jom. Kadang kita tengok dah sama dah starter. Ini starter lama, ini starter baru. Dia punya rupa memang sama. Kita tengok dia punya rupa bahagian sini lah, dia punya bahagian solenoid dia ni lah. Semuanya sama. Tapi ada satu benda yang kadang-kadang komen sendiri pun terlepas pandang, iaitu ni dia. Gigi untuk starter ni Gigi untuk starter ni. Okey, kalau korang yang tak biasa, gigi starter ni dia ada berbeza. Ada yang 11, ada yang 9, ada yang 8. Kalau yang ni contohlah, ini korang kira 8. Okey. Korang dah tahu starter lama 8. Starter lama 8, bila korang nak beli yang baru ni, make sure gigi yang sini pun mesti 8. 9 pun tak boleh. Nanti korang tak boleh start. Percayalah saya. Okey. Katakanlah korang tak boleh tengok starter yang baru ni, korang tak boleh tengok starter kat bahagian dalam. Dia bagi tunjuk kotak saja. Kotak ni pun boleh jadi rujukan. 8T ni dia bermaksud 8 gigi. Bila 8 gigi, insya-Allah dalam dia memang starter yang 8 gigi lah. Tapi kalau korang dapat 8T, tapi sekali kira kat sini ada 11 ke 9, maksudnya supplier tu dia dah tukar. Okey, so harap korang lepas ni yang mana beli starter jangan salah lagi jadikan pengajaran lah untuk mana yang salah tu. Sebab dah jadi 2-3 kali kerja pula nak pergi return, betul? Okey. So, saya sekarang ni ada kerja nak dibuat. Apa tunggu lagi? Jemput makan.